Okey. Dua. Tunjuklah salah satunya apa benda. Ini namanya ialah kemah. Kita kasih kemah. Kemah asas dia. Ini flysheet yang akan kita letak di atas kemah nanti. Ini ialah tulang untuk kemah. Sawatan besi ya. Dan tadi ialah pancang. Untuk memastikan kemah tidak terbang apabila ditiup angin. Setelah menguruskan pasang untuk kemah tadi, kita silangkan lain dua buku. Satu di buku sini dan dua di buku sana. Bila sudah bersilang, kita akan masukkan melalui lubang yang telah disediakan. Lubang apa tu? Lubang untuk batang kemah. Apa? Cabut dah. Tak ketat ni. Ha? Ini yang paling mahal. Tak sini kan? Kita kat kampung ni. Sudah patah kita. Mari nak tinggal. Ini dah tak tinggal. Dia nak longkang ni. Tak ikat atas tu kan? Dia pakai bumbung ti ke? Bumbung lega. Bumbung depan kan. Okay, Mac, apa yang kau buat tu, Mac? Okey, hari sekali kita akan ikat. Wajib Kenapa kena Wajib ikat? supaya batang dia tidak terbang daripada kemah. Dah tu. Ni apa orang kata buat ni? Ini Cakap sikit. Flysheet apa guna, Mat? flysheet supaya apabila hujan air tidak serap terus ke dalam kemah. Baliknya akan melalui flysheet dulu. Maksudnya bumbung dua kali lah. So after that, start lah. Ya. Lepas itu apabila kemah sudah siap didirikan, kita akan memasang pancang. Pastikan pancang terpasang dengan serong supaya ia tidak mudah tercabut dan dalamnya mulih supaya kawan tidak terlanggar kaki. Kawan tidak terlanggar. Alah.